Penyokong Man United pastinya tertanya-tanya apa cerita terkini dengan Chun Ho. Jawapannya masih positif dan on track. United kini berada di fasa rundingan lanjutan dengan wakil Chun Ho dan segala perbincangan setakat ini berjalan dengan cukup lancar. Sumber yang saya ikuti telah mengesahkan yang United memang serius membawa Chun Ho ke Old Trafford sebagai salah satu langkah memperkukuhkan barisan serangan mereka pada musim depan. Apa yang tinggal sekarang ialah rundingan secara langsung dengan Wolves, terutamanya berkaitan struktur bayaran untuk klausul pelepasan Chun Ho yang dianggarkan sekitar 62 juta euro. United mahu pastikan pembayaran dilakukan secara ansuran supaya mereka boleh seimbangkan bajet dengan target lain dalam senarai mereka. Apapun dari segi minat dan komitmen, United memang dah all out. Chun Ho pun dilaporkan terbuka untuk berhijrah ke Old Trafford dengan harapan dia dapat main di pentas Eropah dan menghina di bawah kenalan pengurus baru musim depan. Jadi buat penyokong The Red Devils masih belum rasmi lagi, tapi signalnya memang cerah. Kalau semua berjalan ikut plan, Chun Ho bakal jadi antara nama awal yang diumumkan selepas jendela perpindahan dibuka nanti.